Okey, Assalamualaikum semua. Okey, jadi masing-masing buka muka surat 45. Okay, kita masuk fungsi gubahan. Fungsi gubahan. Okey. Fungsi gubahan ni senang je. Gubahan ni kita namakan dengan kata lain adalah gabung dua fungsi. Jadi selama ni kita belajar ada dua bulat-bulat je, betul? Lepas tu dia memetakan macam ni je. So kalau sini X, kat sini kadang-kadang dia tulis HX lah, FX lah, betul? Okey. Sekarang kita ada 3 peta. Macam ni pula. Okey. Jadi cara membacanya. Okey, tengok Okey. Ni X kan? Cara baca dia HX. That's why lah dekat sini jadi HX. HX. Okey. Kalaulah Okey. Okey, sini X. Okey, lepas tu dia buat macam ni. Okey, sini dia letak F. Macam mana bacanya? FX. Dia ke belakang macam tu. Jadi sini jawapannya apa? Macam tu. Faham? Tu caranya. FX. Kalau sini letak H, HX. Sini. Sebab tu dia HX. Sebab H ini bergantung kepada X ini. F ini kan bergantung kepada X itu. Barulah boleh dapat nilai-nilai ni. Betul tak? Macam tadi kan? Nak buat fries, mesti kena tahu bahan apa. Main dia, kentang. Betul? Jadi, fries tu bergantung kepada kentang. Faham? Itu konsepnya. Okey, jadi, kalaulah ada 3 benda ni, kalau ada 3 peta ni, maknanya GX. Macam tu lah. GX. Sama dengan, apa jawapan peta dia? Anak panah, apa? Y. Kalau F pula, Y. Jadi FY. Sama dengan anak panah dia apa? Z. Ikut anak panah dia. Okey, ni. Tapi kalau gubahan dia gabung semua. Maknanya G gabung F. Bila G gabung F, macam mana cara baca? Mesti daripada yang the latest. Maknanya F dulu. F pergi G, jumpa X. Dia macam tu. Jadi, F, G, X. Sama dengan F tadi ni, jawapan paling hujung dia apa? Z. Tu caranya. Okey? Nanti kita buat lebih lanjut lagi. Sabar Okey, next. Kita pergi kepada konsep asas. Satu perjalanan melalui 2 titik. Okey, so sini. Macam mana kita nak tulis? F, X. Jadi, cara tulis kita? F, X. Anak panah sama dengan apa jawapannya? 3X. Faham tak? Okey. Okey. Kalau kita gubahan tadi, kita gabungkan semua. G, siung pergi F, mesti ada objeknya X. Jadi, GFX sama dengan anak panah dia ke mana G tadi ni? Pandai. Paling hujung. Faham? Jelas 2X tolak 7. Macam itulah cara dia. Okey. Nampak? Jadi kelas tengok. Bila sini X, sini X. Sini X, sini X. Faham? Sini kentang, keluar sini masukkan kentang. Kat sini jagung, kita masukkan jagung. Faham? Nanti jawapan baru kita dapat popcorn. Macam tu. Kalau jagung dapat popcorn. Kalau kentang dapat fries. Itu maksud dia. Okay? Jadi fungsi gubahan adalah menggabungkan 2 fungsi. Macam yang saya cakap tadi. Menjadi satu perjalanan terus. Okey, jom. Okey, selesaikan GS dulu. Fungsi dalam. Okey, ikut susunan huruf untuk kelang kerja. Okey, ni nanti dulu. Sabar. Okey, kita pergi ke, bukan nanti dulu. Saya nak terangkan terus kat sebelah satu lagi supaya lebih faham. Okey, semua tengok contoh 8. Okey dah
Diberi fx sama dengan 2x. Nampak tak dia bagi dua fungsi? Gx sama dengan x kuasa 2 tolak 5. Siapa tak tahu tata tanda lagi? Jika begini, awak boleh tukar kepada bentuk ini. Sama je. Okay? Nanti maknanya kalau dapat nanti dalam bentuk macam ni, tukarlah dulu siap-siap macam ni. Okay. Soalan pertama dia kata f gx. Okay. Bila dia kata f bergabung dengan gx, maknanya permulaan awak kena ambil fungsi depan dulu f. Okay, jadi awak tulis dulu. Dia macam penggantian. Fx. Dia dah tulis dah sama dengan 2x. Okey, cun. Tengok ni anak panah ni. Okey. Kan sebelum ni kita belajar kalau x ni tukar 2, apa jadi dengan x ni? Yes, good. Pandai. Kalau x ni tukar a, apa jadi dengan x ni? Yes. Pandai. Jadi, kalaulah soalan dia A itu, dia kata FG. FG tu hujungnya X. Jangan tak tahu pula. Macam tu. Dia pendekkan jadi FG je. Maknanya kita yang faham sendiri X. Kenapa kita boleh X bukan Y? Sebab soalan dia X kan. Jadi takkanlah tiba-tiba Y. Faham? X tu objeknya. Okay? Jadi dalam soalan kadang-kadang tak tulis. Tapi kita kena faham sendiri. Jangan pula tiba-tiba, kenapa X bukan Y? Kenapa bukan A ke? Dah memang X dia punya X. Faham tak? Jadi X lah kat sini. Okay. Jadi kalau FGX kot. So F tadi kita biar. Yang dalam kurungan ni kita ubah-ubahkan dia. Jadi kalau X kita boleh tukar 2. A. Okay, jadi kalaulah sini GX, apa jadi dengan X sebelah sana? Pandai. GX juga. So ayat paling mudah dia kata, anggap X dalam fungsi luar sebagai bekas kosong yang menunggu diisi oleh fungsi dalamnya yang dah nak gabung tu. Faham? Okey. Jelas ikut je konsep yang ni. Tengok. So kalau F2, 2 darab 2. FA, 2 darab A. Habis kalau FGX, maknanya F tu sama. Ni. 2. A. So sini GX. Jadi apa jadi dengan X kita? Macam tu. Hati-hatilah kurungan dia tu. Okay. Nampak tak? Faham? Okay. So kita tengok solution dia. Jadi bila FGX, apa dia buat dengan GX? GX dah diberi dalam soalan iaitu, apa GX dia? X kuasa 2 tolak 5. So saya ulang. Fx sama dengan 2x. Betul kan dalam soalan? Fgx. Maknanya x dah tukar gx. Okey. Apa jadi dengan x? Mesti tukar gx. So, faham? Ada follow? Okey. Lepas tu penggantian. Awak dekat sini memang kena faham penggantian. Menggantikan benda-benda yang sama. So, 2. GX dah diberi dalam soalan. Mana? Ini. Betul? Gantikan kurungan X kuasa 2 tolak 5. Jadi bermakna inilah GX-nya. Lepas tu kembang macam biasa. Dapatlah jawapan itu. Faham? Itulah namanya gubahan. Dia menggabungkan dua fungsi. Ingat tak indeks gubahan? Kita gabung semua indeks, betul? Sama juga dengan fungsi gubahan, kita gabung dua fungsi. Okey. Kita try do B pula. GFX. Kalau GFX depan dia apa? G dulu kan? Jadi GX dulu. Sama dengan salin soalannya ini, betul? Betul tak? Betul, bagus. Okey, lepas tu dia gabung dengan apa? Dia gabung dengan GFX. Jadi GFX. Okey, tengok saya highlightkan.
Sini X. Sini Fx. Apa jadi dengan X kita? Fx kuasa 2. Jadi, ni betul? Jelas? Okey. Lepas tu, Fx tadi ada tak diberi? Dalam soalan, Fx sama dengan berapa? 2x. Gantikan. Jadi nak gantikan, Fx ini adalah 2x. Mesti kuasa berapa? 2. Faham? So, nampak dia buat tu? Lepas tu, kuasa macam biasa. 2 kuasa 2, 4. X kuasa 2, X kuasa 2 tolak 5. Selesai. Tak sama kan tadi kan? F bila gabung dengan GX jadi ni. G pula bila gabung dengan Fx jadi ni. So, dia tak sama. Faham? Okay. Okay, next lagi. F2. Kalau F kuasa 2, dia bukan jawapan Fx tu kuasa 2 macam ni. Yang dibuat ni. Bukan, tak boleh. Salah konsep. Jadi kalau F kuasa 2 tu, dia bermakna Fx. Jadi, F kuasa 2 tu maksudnya dia adalah Fx. Okay, macam tadi, ulang balik apa yang di depan sekali permulaan Fx. Jadi, kita pun tulis Fx sama dengan yang depan tu kita tulis dulu 2x. Okay. Baru awak gabung dengan apa? Oh, Fx lagi. Awak tengok konsep saya. Awak jangan nak macam congak. Okay, tengok. X. Fx. Faham tak? Jadi yang F ni dah sama, biarlah. Kat situ dia diam. Biar situ. Yang tak sama tu kita highlightkan. Jadi sama dengan 2. So X mesti tukar kepada apa kelas? Fx. Ikut. Dia mesti follow kan? Nampak? Kan macam kita belajar tu. Sini kentang, ganti mesti kentang kan? Baru boleh dapat fries. Faham? Konsep jaga. Lepas tu, barulah sama dengan, selesaikan tu 2. Fx kita tadi apa? 2x. Ganti. Faham? So, dapat 4x. Nampak? Satu-satu So, tak sama kan dengan ni? Jangan main kuasa 2 pula. Tak boleh. Bukan. Kalau F kuasa tu maknanya Fx. Betul lah. F darab F kan F kuasa 2. Faham? Okay? Tapi bukannya jawapan itu yang kuasa 2. Tidak. Kita kena buat satu-satu perubahan tu. Okay, try pula G kuasa 2. Tak ada. Kalau G kuasa 2, Gx asal usul kan? Okay, saya buat kat sini Sekejap. Okay, kalau G kuasa 2x, dia adalah Gx. Jadi, depan dia apa? Yes. Gx sama dengan apa? Dalam soalan. Okay, good. X kuasa 2 tolak 5. Okay, sekarang G gabung dengan, follow balik ni. Ni. Gx. Okay, tengok. Sini X, sini Gx. Apa jadi dengan X? Gx kuasa 2 tolak 5. Okay. So, sini X, sini Gx. Gx dah ada belum? Ada kan? Apa Gx tadi? Hati-hati. Gx adalah X kuasa 2 tolak 5 kuasa 2. Betul kan? Hujung tu ada tolak 5. Jangan loss. Penggantian jangan loss. Ni Gx ni. Hati-hati. Lepas tu kembang. Bila dah kuasa 2 bermakna X kuasa 2 tolak 5 ni ada berapa kali? 2 kali. Hujung tu jangan dilupakan. Lepas tu kembanglah 1/1. Tolak 5. Nanti dapat jawapannya. Jelas tak? Okay. Jadi A dengan B dah dibuat dekat contoh 8. Tinggal C dengan D tu. Buat. Jangan malas. Latih diri tu buat. Terus buat. Okay. Jadi ni saya dah terangkan dekat latih diri tu.
Ada gambar anak panah tu kan. Cuba buat macam mana caranya. Tadi saya dah terang dah. Okey. Okey. Seterusnya kita pergi dekat contoh 9. Kita nak menentukan objek atau image. Okey. Muka surat 47 Okey, tengok. Diberi fx sama dengan x tolak 1 dalam soalan. Gx sama dengan x kuasa 2 tolak 3x tambah 4. Cari pertama iaitu FG2. Jadi kena faham asal usulnya dulu. Jadi FG2. Kita ada cara 1 dengan cara 2. Saya terang cara 1 dulu. Kalau FG2 maksudnya asal usulnya apa? Fx kan? Fx dulu, betul? Jadi tulis dulu. Ni dia dah buat cepat ni. Kejap saya buat satu-satu. Fx sama dengan x tolak 1. Baru masuk Fgx sama dengan x gx. Jadi x ni tukar apa kelas? Pandai. Gx. Good. Okay. Ada tak gx? Okay, sorry. Okey, ada tak GX diberikan? Ada, salin. Ini GX ni hati-hati. Hujung ada apa? Dan akhirnya dapat sama tak dengan jawapan yang diberikan tu? Faham? So, ini adalah GX. Faham Lepas tu barulah ganti X dengan apa kelas? Tengok soalan. X ni kena ganti dengan apa kelas? 2. Barulah FGS dah dapat. So FG2 sama dengan persamaan ini masukkan 2 dalam X. 2 ni ganti dalam X. Jadi 2 kuasa 2 tolak 3, 2 tambah 3 sama dengan jawapannya. Nampak? Faham? So, ni cara pertama. Salin. Okay? Fahamkan. Pause lah nanti dalam kelas tu. Jangan tidur lah. Ngantuk-ngantuk pula puasa-puasa ni. Tak mau. Bangun-bangun. Kan tak faham ni sekarang benda ni. Okay. Okay, cara 2. Kalau cara 2 ni mudah. Okay, apa dia buat? Dia ni dia guna cara bijak sikit. Dia cari dulu G2. G2 kita dah belajar kan? Sebelum-sebelum ni. Dia mesti daripada GX. Jadi kalau G2 apa jadi? Yes, X tukar 2. Faham? Dekat G tu kan? Mana X? Tu dia. Lepas tu dia kira. Lepas tu dia dapat apa jawapan dia? 2. Betul. Ya ke? 4 tolak 6. Itu 2 tambah betul 2. So dia dapat 2 kan? Okey, dia hold dulu 2. Okey. Lepas tu Fx. Fx asal usul dia, bukan asal usul apa? Permulaan dia ni F kan? Jadi Fx sama dengan X tolak 1. Kalau G2 pula sama dengan, okey, tengok. Ni X, yang ni. So, ni X, ni tukar apa? Pandai, G2 tolak 1. Ada tak kita cari G2 awal-awal tadi? Ada kan? Mana? Mana? Ni. G2 dapat berapa tu? 2 kan? Terus ganti. Faham? So, dapat apa jawapannya? 1. Dia terganti. Boleh. Sama dengan jawapan yang di sebelah ni. So, mana-mana je. Tapi kita syorkan nombor 2 ni sebab tak kurang berlaku kesilapan. Maknanya dia cari G2 dulu, lepas tu dia lepak dulu.
Lepas tu dia buat style yang tadi tu sama, fx sama dengan x tolak 1. Lepas tu masukkan fg2. Lepas tu x ni tukar g2. Nampak? X ni tukar g2. G2 dah cari tadi. Mana tadi 2. Gantikan. Boleh. Faham? Okay. So, B. Nilai-nilai x apabila fgx sama dengan 7. Ni mana pula contoh yang dibagi ni? Kejap sudah. Dia ke mana ni? Dia dah buat dekat latih diri 1.5. Tak nak. Contoh 9. Nilai-nilai x apabila fgx sama dengan 7. Fgx sama dengan 7. Kita pergi jap ni. Mana? Fgx sama dengan 7. Ni. Okey. Macam mana tu? Fgx sama dengan 7. Okey. So, apa dulu? F dulu. Pandai. So, fx sama dengan x tolak 1. Lepas tu? Gabung fgx sama dengan tengok. X gx. Jadi x pandai gx. Macam tu kena fahamkan. Okey. Lepas tu ada tak gx diberikan dekat atas? Ada. Berapa? Ni gx kan? Dia follow. Berapa gx diberi kat atas? Yes, x kuasa 2 tolak 3x tambah 4 ni adalah gx. Hujung tu tolak 1. Faham? Okey. Lepas tu kan, ada tambahan ni dia kata fgx sama dengan 7. Mana fgx dalam soalan ni? Ini kan? Betul tak? Tengok. fgx ni semua ni. Jadi ganti. fgx tu adalah 7. Kan? fgx ni kan? Sebab tu dalam tajuk fungsi ni dia banyak penggantian. Benda yang sama kan. Biasa awak ganti x sama dengan 2. 2 tu ganti dekat x je. Ni tak, dia pelik-pelik. fgx lah, gx lah. Macam tu kan. Jadi konsep penggantian. Sama je. Okay. Jadi fgx tu 7 ganti. Okay. Sampai sini settlekan seperti biasa. 4 tolak 1 berapa? 3. Ni jadikan dia bentuk am. So kena kosong lah. 7 bawa ke sana. Yes. Lepas tu ni apa benda ni? EQN. Pandai. So bila EQN mesti ada matematik moden punya pemfakturan. And then X dapat apa yang pertama? Pakai kalkulator dapat apa? X sama dengan 4. Satu lagi. Betul tak macam yang saya buat ni? Wajib ada yang pemfakturan matematik moden. Nampak tak Sebab itulah untuk tajuk ni kita guna video. Sebab saya nak warna-warna tu supaya awak faham. X, GX, GX. Ganti. Macam tu. Okay? Memang kena faham betul-betul benda ni. Ketidak nanti habis terbalik-terbalik tak faham-faham. Okay? Selesai. Bukan susah no. Senang je. Okay? Fahamkanlah betul-betul. Okay. Yang tadi tu. Yang A ni. A ni GF1 dia tak buat kan? Okay. Kita buat. Okay, macam mana GF1? Kita nak buat, okay, GX dulu. Pandai. Depan dulu. G tu dulu. So, GX adalah, tulis apa soalan bagi ni. Ni persamaan diberi. Betul tak? Okay. Lepas tu, kita ganti G, F1. Okay. So, kena follow lah. Kalau sini X, semua tu X. Kalau sini F1, maknanya dia akan jadi F1 kuasa 2 tolak 3 F1 tambah 4. Kan? Betul tak macam tu konsepnya kan? Okay. F1 kena carilah. Okay. Macam nak cari F1? Fx dah bagi kan? Jadi Fx adalah X tolak 1. Kalau F1, apa jadi dengan X kita? Pandai tukar apa?
1, 1 tolak 1. Apa jadi? Kosong lah. Tak apa. Mana F1 yang kena ganti tadi? Patah balik. F1 ni kosong kuasa 2. Ayo. 3. F1 lagi. Kosong. Tak apa. Layan. Kosong kuasa 2. Jangan pandai-pandai jadi 1. Kosong. 3 dah nak kosong. Kosong. Habis. Tinggal 4. Habis cerita. Faham tak? Okey. Tak payahlah kita nak buat yang fx tu nanti susah kan. gfx nanti makin banyak benda. So kita follow je. Kita follow dia punya huruf dia. X. Habis kalau F1 tu kena ganti dekat X. Nampak tak? Lepas tu F1 mana nak cari F1 ni? Buatlah. Puzzle. Cari. Cari kat tempat lain. Oh mana? Oh ni Fx. Fx sama dengan S tolak 1. F1 ganti. X 1. Faham? Oh F1 kosong. Okey. Ganti. Nampak? Penggantian. Okay. Itu je dulu. Sampai contoh 9 tu je dulu. Okey? Itulah ceritanya. Yang ni dia dah buat dah sampai latih diri 1.5 tu. Saya rasa dia buat nombor 1A je kot. Bolehlah tengok konsep-konsepnya ni. Okey? Pause lah tengok. Jangan takut dengan pecahan. Selesaikan satu persatu. Jangan takut. Relax. Selesai satu-satu. No problem. Kalau macam ni kan. FG3. Cari G3. Ataupun kita buat satu macam ni lah. Tengok saya buat mesti depan dulu. Ingat. Apa-apa kalau gubah mesti depan dulu. Okay, so Fx asal usul ni sama dengan 2x tambah 1. Masuk G3. Maknanya sini X, sini G3. Jadi 2. So X tukar apa? G3. See, nampak tak? Bro, nampak dia punya. Okey, lepas tu nak ganti G3 tu, alamak. Tak adalah. Tapi kalau G3 asalnya apa? GX kan? Asalnya adalah GX ni. Jadi tukar apa? X tu tukar 3. Bila X tukar 3, apa jadi dengan X? X2 ni 3. 3 juga. Asal ada X kau tukar. Jadi jawapan adalah 3 per berapa? 3 tolak 1, 2. That's why dia dapat ni. Nampak? Lepas tu G3 tadi. Mana G3? Tu dia G3. Oh, 3 per 2. 2. Kurung tu. Kena pandai main dengan kurungan. Kurungan tu untuk kita mengasing-asingkan. Itu je. Okay? Kalkulator lah. Habis cerita. Dapatlah jawapannya. Senang ke? Susah? Jangan nak kata susah. Cakap je senang. Cuba. Satu-satu step dia tu. Jangan takut. Jangan hentang kromo. Awak bila saya buat ni awak faham kejap lagi. Bila awak buat sendiri awak tak faham. Sebab awak punya jalan kerja merata-rata. Tak boleh. Ikut 1 per 1. Faham? Okay, Jadi saya rasa dia buat ini je kot. Yalah dia buat ni. Baik sungguh. Example 9B lah ke sini rupanya. 9B ni tadi saya dah buat dah yang dekat belakang tadi. Dia buat kat sini. Sama macam yang saya buat tadi ni. Siap dia tulis lagi. Nampak? Nampak? Tu dia. Bentuk ish. Sama. Okay? Okay, dah. Okay, last kali adalah ni yang mana ni mana dia bagi ni? Sekejap. Mana ni? Siapa nak jumpa? Fx sama dengan Ax tambah B. Siapa jumpa kat mana Ax tambah B ni? Ax tambah B. Muka surat. Macam tak ada je. Yang mana?
Tak apalah. Okey. Tak ada kan? Okey, tak apa. Buat yang tu dulu. Okey, buat dulu. Jadi, settlekan sampailah latih diri 1.5 itu. Tak kira mesti buat selalu banyak. Kalau tak jenuh nanti. Maknanya last muka surat 50. Buat. Kejap lagi tak faham, jenuh. Faham Dah, itu je. Yang ni ada sebenarnya contohnya. Tapi saya rasa macam tertinggal kot ni. Tak apalah. Okay? Alright. Itu sahaja. Yang mana-mana solution tu awak kena pause ke apa ke yang sewaktu dengannya. Okay. Sila buat latihan sampai siap. Jangan tangguh terus buat. Okay. Assalamualaikum.